sengaja. Nanti ni saya ada nombor tu, tapi tak boleh. Seorang dia kena saya ada nombor dia, saya nak buat kita tahu. Saya tahu awak buat HTML saja kan, tapi dia tiba dah ada color betul tak? Kamu dah ada color. Dia ada HTML dengan CSS. Itu awak buat file HTML. Saya file CSS. Okey. Ada salah lagi ke? Dah dah. Contoh je. Nanti awak teruskan tukar lah. Macam awak belajar sebelum ni, betul tak? So sebenarnya belajar kan? Ya, macam mana cara nak tukar coding kan? Okay, so semua dah ada faham basic asal kan? Tukar itu ada head, ada footer, heading footer. Okay. So nampak tak? Awak dah dapat coding kan? Dia dah dapat coding. Boleh copy. So boleh tekan. Kan tadi dah ada file awak tu. Copy. Okay, sukan awak contoh tadi sukan apa? Bola takraw. Okay, contohlah takraw. Okay, duduk kat meja dia takraw. Okay, dekat index ni. Awak paste balik yang tadi. So ni HTML. Dia sepatutnya kosong. Okay, yang awak buat sebelum ni, awak gabungkan HTML dengan CSS yang dia jadi ada. Dah ada warna, sepatutnya macam ni sahaja. Okay, so ni dah boleh tekan ke belum? Dah boleh tekan belum? So tak boleh. Okay, kita tengok. Boleh tekan tak? Okay, tak boleh nampak. Tak boleh mana-mana kan? Okay, so empat yang kedua. Okay, buat apa? Nanti tidak apa? Style dot CSS. Okay, ambil tadi style dot CSS, buka balik ChatGPT, ambil yang body CSS dia.
Okey, dapat tak macam tu? Ya. So boleh tak? Dah buat tak? Kalau awak macam tu, awak tak boleh nak ni tau nanti. Awak tak boleh nak pergi dekat ke file lain. Okay, contoh. Okay, tengok contoh saya dah buat satu website. Okay. Yang awak buat sebelum ni. Jangan sabar. Tak ada buka. Okey, cuba tengok. Okey, yang awak buat sebelum ni, awak tak ada file CSS, betul tak? Okey, awak buat, tengok Okey, tak ada yang boleh tekan. Awak dah boleh pergi dah. Pergi galeri terus. Hubungi, terus pergi ke hubungi. Itu kalau awak letak CSS. Kalau tak awak letak CSS tulis, contoh, kita buka satu. Siapa dia? Boleh jadi dengan dia orang buat tak? Okey, contoh okey, yang itu yang awak buat. Dia tekan ada. Okey, dia pergi ke bawah tu kan. Tapi nampak dia ada error. So gambar tu hilang. Nampak gambar tak ada. Awak itu insert gambar masuk tak? Ada tak? Tak ada kan? Okey, so tahu tak cara insert gambar? Kat tiket. Okey, mula-mula kita tunjuk yang dia punya. Okay, contoh pasukan ni, pasukan. Jangan terus pergi ke buat yang pasukan saja. Yang awak buat tu pun boleh. Cuma, dia takkan ada kolom khas. Faham tak? Okay, macam awak buka kawan awak tadi kan. Awak tekan je contoh tadi, hubungi, dia pergi ke bawah. Maksudnya dia file ke bawah. Pun boleh, tak salah. Kalau teruskan coding tu pun boleh. Nak buat yang ni boleh. Cuma kalau buat yang ni, ada CSS, awak ada kolom just untuk pasukan je. Awak tak ada yang lain. Mana-mana yang nampak tau. Sampai situ je. Okay, kalau macam awak tadi kan contoh. So tadi ingat kayaknya nak kena wow sikit lah.
Betul tak? Okay, awak tadi ingat kan? So kalau macam ni Tegak, tapi yang ni better untuk kita belajar dalam kelas. Basic. Kita awak kalau awak nak belajar juga macam salah. Okay, coding balik kan. Kita awak nak start buat dulu kan. Tapi ni coding ni masuk ke sendiri masuk je. Okay, tambah coding untuk saya masukkan Okey. Dah? Dulu. Hang pula mana? Ya. Ada masuk. Ni dekat sini. Kita dah masuk kan. Kita buat kat saya punya kat sini. Ni buat balik dah kan. Masuk tiket. Okey. Okey. So, nanti awak tak sampai lagi bab tu tau. Tapi saya dah masuk sikit dah itu. Bab 4. Bab 4 tu awak akan buat je lah. Basic punya coding tadi macam awak tengok tadi. Kalau buat website yang basic kita awak tengok kawan awak tadi kan. Okey, kawan awak tadi. Okey, bila ni dia bikin ni macam tu kan, dia terus turun ke bawah. Okey. Tapi kalau dia sebab awak nak masuk tandingan, awak nak masuk tandingan. So kalau boleh dia bila awak tekan dia punya tu, dia akan terus pergi ke page tu saja, takkan pergi page lain. Okay, contoh bila awak tekan jadual, terus ke jadual, terus. Kalau awak tekan berita, dia terus pergi ke page berita. Okey, nampak tu? Kita pergi ni. Okey, kalau kata lama utama, dia akan pergi ke page utama yang awak buat tadi. So kat sini awak boleh masukkan video. Ni video saya bukan upload. Okey, kalau awak buat HTML kat Notepad nanti, awak akan buat kat Notepad. Okey, atau kat Scratch. So awak nak kena download ke video, bersihkan folder, paste. Okey, sama dengan macam tiket. Tapi tiket ni awak nak kena nak masukkan video awak ada dua cara. Satu, video tu memang rasa dalam laptop awak. Yang kedua, melalui link YouTube. So awak buka YouTube, awak cari. So
sukan awak tu, apa-apa video yang berkaitan dengan sukan awak. Saya just play dia, saya tak buka speaker sebab speaker dia terlalu kuat. Mak nak semayang kan. So, sedang play video tu daripada YouTube. Tak punya muzik lah, tapi saya tak nak cucuk speaker dia. Nak dengar tak? Nak? Tutup telinga saya sebab kipas lagi dia akan current tak cukup. Contoh, okey, itu ingat kan kalau masuk color, coding color-color semua, color code, RGB semua ada kat sini. Awak nak masuk color, melalui apa? Ada 3 cara, betul tak? Warna nama dia, color RGB, satu lagi apa? Code. Code? Color. Color yang satu lagi tu lah, kan? Okay, so ni. Tu, awak buka dekat tu HTML link. Situ ada contoh link. Buka HTML link, ambil tu, try it yourself. Okay, so nampak dia ada keluar link kat situ, awak tekan, plot CSS punya link. Okay. Contoh awak nak jumpa video awak nak cari kat YouTube kan. Okay, dah jumpa sukan. Awak kan dah tadi dah buka kat ChatGPT. Ya, kat ChatGPT ni awak bagi link video kat dia. Awak bagi link kat dia, suruh dia buat balik kulit baru boleh. So kalau betul-betul ya, tapi kita tak nak itu sebab apa? Terlalu cepat kan. Fast track. Kalau sebenarnya kalau awak nak mudah macam tu lah, awak ambil link, awak bagi dia kat ChatGPT, dia akan buat terus coding awak semula. So awak boleh ambil ni lah. Ni try coding tepi ni, bagian depan ni. Masukkan. So tengok yang saya punya tadi. Okey, mula-mula saya buat section. Section tu tak apa, follow untuk video. Follow untuk video je. Okey, first saya letak apa? Saya letak section untuk apa? Untuk letak video. Section class dengan video kena letak apa? Kalau kita kena letak ikat kata. Tutup. Okey, lepas tu untuk tajuk. Tajuk untuk apa video tu? Contoh apa video? Letak video, tapi letak video apa? Betul tak? Kan? Video apa tiba-tiba ada video? So macam tengok tadi. Video tu kat mana? Ni nampak ni. Tu tajuk rugby, promo video, general event, cinematic, check video. Okay. So,
Okay, so saya letak H2 tadi. H2 tu slash dia. Saya letak dia punya tajuk atau perkataan apa orang nak letak. Lepas tu tutup macam biasa. H2 tutup. Okey. Iframe width. Ini maksudnya awak nak buat berapa frame besaran dia. Okey. Kalau 100, 100 width apa? Width apa? Panjang ke lebar? Lebar. Masih gede? Lebar. Okey, kalau height? Panjang. So, dia letak 500, dia letak 100. Itu untuk size dia lah. Macam awak belajar, apa je? So, besi ni kan? Berapa kali berapa, betul tak? So sama. Lepas tu ni, letak SRC ni. SRC sama dengan letak link kot video awak tu. Letak link. Buka ni kat kata tu. Buka. Ubah link. Tutup. Lepas tu buat frame border. Letak kosong. Frame border tu tak awak buat frame. Awak tak letak frame border tu tak apa. Lepas tu ellow. Ellow ni untuk maksudnya kalau awak nak buat autoplay, awak nak buat bila tekan baru dia ni. So kalau macam saya buat boleh autoplay, bila tekan dia boleh baru play. Dan juga saya buat tu picture in picture. So picture in picture dia nak kayak kita tak? Okay, contoh awak buka YouTube. Nanti awak nak tengok benda lain. Biasa kau buka YouTube kan? Kalau YouTube pasal awak nak search benda lain, dia jadi ke tepi kecil. Tak? Nampak? Kau tak nampak? Tak nampak? Tak nampak? Nak tunjuk? Okay, contoh. Okay, contoh Nampak ni. Saya mana tu? Okay, pasal awak nak bukan ni. Sekejap, tak jadi. Okay, bila awak tekan, sekejap. Ni, picture. Dia jadi tepi tu. Kecil. Itu picture. Sikit. Tak ada. Lepas tu, low full screen. Tutup dia, jangan lupa tutup. Tadi dah buka iframe, buka kan? Tutup. Lepas tu tutup section. So sekarang cari video berkaitan. Cari link. Copy link. Tahu tak nak copy link macam mana? Copy link video dari YouTube. Okay, contoh awak nak buat link dari YouTube. Okay, contoh dah awak tekan ni. Okay, awak tekan ni dah share ni. Nak copy link. Tekan share. Copy ni. Itu